Cuba lihat tu penghulu. Nampak bayang-bayang tak? Lembu 2 ekor. Kambing 2 ekor. Cuba lihat baik-baik. Itu. Tak nampak apa-apa pun, Pak Belalang. Di dalam amalan hamba, jikalau siapa tak dapat melihat bayang-bayang di dalam geluk jampi ini, orang itu anak di luar nikah. Ya. Hamba nampak. Itu dia 2 ekor lembu, 2 ekor kambing. Dia tengah berjoget-joget. Buntal, Jambul, kau tengok. Itu lembu kau. Itu kambing kau. Dia tengah berjoget-joget. Kau tengok betul-betul. Nampak tak nampak? Tengok. Siapa tak nampak, dia anak di luar ni. Nampak tu cantiknya kambing tu berjoget, ya? Ya, nampak tu. Tapi di mana tempatnya tu? Betul juga, ya. Mak Belalang, di mana tempat ni? Ya tak, ya juga, ya. Geluk jampi ni kecil sangat. Besar, kita boleh nampak, ya. Ya. Hamba pun tak faham tempat ni tu penghulu. Nanti hamba tanya Belalang. Belalang? Ya, Pak. Mari kejap. Cuba kau tengok-tengokkan di mana tempat ni, Belalang. Oh, ini tak jauh, Pak. Dekat belakang rumah tu saja. Oh, rumah yang belakang tu. Oh, patutlah bumbungnya nampak tu. Ya. Di mana lembu pakcik, nak? Lembu pakcik ada bawah pokok beringin. Wah, pokok beringin. Itu rupanya yang rindang tu pokok beringin. Buntal, kau pergi ambil lembu kau. Rupanya bawah pokok beringin. Baik, Tok. Kambing pakcik ada kat mana, nak? Kambing pakcik ada bawah jembatan. Bawah jembatan. Oh, yang begitu tu rupanya jembatan lah, Pak Belalang. Jambul, kambing kau bawah jembatan. Pergi ambil. Baik. Pergi ambil, ya. Oh, jembatan rupanya yang begitu tu, ya. Pak Belalang, cuba tolong tengok.